Assalamualaikum, selamat petang. Selamat berhujung minggu. Hari ni hari Sabtu. Biasanya pada hari Sabtu saya akan berbelanja barang dapur untuk stok seminggu. Tapi sebelum kita pergi belanja, kita pergi makan dulu. Sebab saya kalau hari Sabtu gantung kuali. Saya tak masak. So, kita pergi makan dulu kat kedai mamak yang berhampiran dengan rumah saya. Sekarang on the way nak pergi. Kedai mamak ni harga dia masih berpatutan. Apa orang cakap, mesra poket. Selalu juga saya pergi makan kat sini. Kadang-kadang sarapan pagi. Tak jauh pun dari rumah saya, dekat je. Dah sampai. Ni kalau malam ramai orang ni lepak kat kedai ni, kedai mamak ni. Semua bangsa ada. Ni anak saya, dia makan nasi biryani. Ni anak saya seorang lagi makan nasi goreng. Saya makan martabak ayam je, tak ada selera nak makan nasi. Okey, kita dah habis makan. Sekarang kita nak pergi beli barang dapur lah. Okey, sekarang kita on the way. Nak pergi beli barang dapur. Melaka ni kalau time-time cuti ataupun hujung minggu, jalan memang jam. Siapa yang duduk Melaka ni tahulah. Selalunya penuh kereta-kereta dari luar ni. Dia yang jalan jam tu. Saya kalau nak keluar berjalan, saya tak keluar hujung-hujung minggu kat Melaka ni. Saya keluar hari biasa. Malas saya nak jam. Apatah lagi kalau siang hari, panas. Kalau nak keluar, eloklah keluar malam. Kalau tak ada yang penting, lebih baik keluar malam. Tak adalah rasa sangat bahang tu. Sebelah sini jam, sebelah sana tak jam. Kat sini ni memang selalunya jalan sesak. Tu nampak tak yang sebelah kiri saya tu? Yang banyak-banyak lampu tu pasar malam tu. Ni. Malam-malam banyak jual makanan situ. Dia memang jual makanan je. Saya tak pernah pergi belum. Taklah, saya kalau benda-benda viral ni, tempat-tempat macam ni jaranglah saya nak pergi, malas saya. Tapi siapa-siapa yang datang Melaka ni, bolehlah pergi situ. Dia berhadapan je dengan Melaka Central tu. Lalu ikut Jantas tu kan. Banyak jual makanan situ.
Dia mula petang hari, petang sampai tengah malam. Macam-macam makanan ada kat situ. Tu nampak. Ada kemah-kemah putih tu. Jual makanan semua tu. Datang Melaka ni rasa-rasa rajin nak berjalan lah. Pergilah sini. Banyak makanan jual. Melaka ni jangan tanyalah traffic light dia. Bukan main banyak. Sabarlah. Nampak. Meriah tu kalau malam. Ramai orang. Nak beli snack-snack malam, jajan-jajan, bolehlah pergi situ. Macam-macam diorang jual. Tengok bas ni. Nak masuk suka-suka je diorang ni. Hujung-hujung minggu macam ni lah kita tengok macam mana orang bawa kenderaan. Masing-masing nak cepat. Hais. Dah tak jauh dah korang. Pasar raya saya nak pergi tu. Dia kalau jalan tak jam daripada rumah saya, dalam masa 20 minit dah sampai. Tapi kalau hujung minggu macam ni jalan jam, bolehlah 30 minit, 35 minit. Dia bukan apa tau, sebab dia banyak traffic light. Itulah. Dengan jamnya, dengan traffic lightnya. Jap-jap traffic light. Mau banyak-banyak sabarlah. Kalau datang Melaka ni. Goyang-goyang, jalan tak rata. Ni laluan ni pun ada juga. Kedai-kedai makan ada banyak situ. Dah sampai dah. Ni sebelah kanan saya ni. Cape Mall Melaka. Dekat Bacang. Ini hujung-hujung minggu pun ramai juga orang datang sini. Saya suka pergi hari Sabtu malam. Kalau hari Ahad pening kepala saya ramai orang. Ni malam macam ni pun ramai juga tu. Dah sampai. Jom kita berbelanja dulu. Inilah family store kat dalam Cape Mall ni. Tempat saya selalu beli barang. Sini harga masih berpatutan lagi lah. Tak adalah mahal sangat. Masih boleh lah. Sekarang kita kat Farmasi. Farmasi ni baru renovate. Jadi barang dia bersepah-sepah. Pening kepala saya nak cari barang. Tapi orang perempuan ni kalau dah masuk sini, dia tak ingat jalan keluar. Saja je nak cuci-cuci mata. Tengok bersepah-sepah stok dia boleh susun. Pening kepala saya nak cari barang. Mana ada bubuhnya. Di mana shampoo, di mana sabun. Mana pencuci muka. Ni ruang kegemaran wanita ni. Boleh berjam ni duduk menghadap benda ni. Masuklah saya. Kau. Apa produk terkini terbaru yang murah. Tengok. Kadang bukan je beli pun. Nak beli selalu bankrupt. Tengok-tengok je cuci mata. Seronok juga. Itulah hiburan untuk orang perempuan ni. Ni dekat pintu masuk tu. Ni memang selalu dijual baju, seluar. Macam-macam lah ni. Suka tengok je. Belinya hidup. Tiap-tiap minggu pergi tengok je lah.
Anak-anak sukalah nak tengok situ. Okey, habis dah saya belanja. Nak balik dah. Sesak juga ke dalam tu, panas. Okey korang, dah habis saya belanja ni, sekarang nak balik lah. Balik karena nak kemas barang lagi. Tak habis-habis kerja. Okey, selamat malam. Terima kasih.